Hari ini kita nak continue kepada hukum mat yang kedua. Sudah bersedia? Okey. Hukum mat yang pertama kita mat apa sebelum ni? Mat asli. Dan ada dua latihan ustaz bagi, dan latihan yang latest yang terkini di mana tuan-puan kena cari hukum mat asli dalam surah At-Tin. Jumpa tak jumpa? Jumpa tapi tak tahulah ustaz betul ke salah jawapan kami ustaz. Itu sebabnya tuan-puan kena hantar buku latihan kat ustaz. Nanti saya tanda dan tuan-puan tengok nanti betul ke salah jawapan kita. Apapun insya-Allah sekejap lagi memang kita nak baca surah At-Tin pun. Surah yang ketiga ya dalam surah lazim yang kita nak baca sebentar lagi ya. Nanti saya tunjukkan jawapan. Apapun tuan-puan, hukum mat asli bagi saya sudah selesai. Saya cerita pada tuan-puan, tak silap ustaz sebanyak 3 minggu berturut-turut saya cerita mat asli daripada A sampai Z. Alhamdulillah. Dan saya mendoakan mudah-mudahan tuan-puan betul-betul memahami tentang hukum mat asli yang ada dalam Quran. Cuma ustaz nak tanya je satu soalan. Tuan-puan, mat asli ni banyak tak banyak dalam Quran? Banyaklah ustaz. Contohnya surah apa? Al-Baqarah. Ya Allah, panjang ni surah Al-Baqarah. Tuan-puan, ustaz kata apa hari itu? Ingat mat asli, ingat surah Al-Fatihah. Kenapa Al-Baqarah pula panjang tuan-puan? Puan-puan, mana yang pendek surah? Al-Fatihah ke Al-Baqarah? Al-Fatihah. Maka tuan-puan ingatlah surah Al-Fatihah. Lagipun surah Al-Fatihah memang tiap-tiap hari kita baca kan? Surah Al-Baqarah mungkin ada hari yang kita tak baca. Tapi kalau Fatihah kena baca tiap-tiap hari. Sekurang-kurangnya sehari semalam 17 kali. Mana kita tahu 17 kali? Campurlah rakaat solat kita. Dapatlah 17 rakaat. Ya, siang, malam, pagi, petang kita solat. Ya. Okey tuan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tahu. Sekali lagi saya tekankan di sini. Ingat mat asli, ingat surah Al-Fatihah. Dalam Fatihah kita ada berapa mat asli? 12. Muktamad je. Tak lebih, tak kurang 12 mat asli tau. Dan semuanya itu dah saya tunjukkan tau. Dalam surah Al-Fatihah. Betul tak? Dan puan-puan dah tanda ketidak dalam surah Fatihah tu kat mana mat asli? Dah tanda kan? Sebelum ni kita dah baca surah Fatihah tak silap ustaz. Dan saya tunjukkan dah mat asli ada berapa dalam surah Al-Fatihah. Okey. Kita continue kepada mat yang kedua. Sila buka buku warna hijau ustaz. Muka surat yang ke-44. Di situ tertera satu nama hukum. Okey, sebenarnya kan tuan-puan, hari ini saya nak start mengajar hukum mat far'i. Mat apa? Mat far'i. Tuan-puan tahu mat far'i itu apa? Oh, tak tahu. Okey, tak apalah kita khabar. Sebenarnya tuan-puan, mat ni pada peringkat awalnya terbagi kepada dua jenis. Satu mat asli, satu lagi mat far'i. Mat asli yang kita dah belajar itulah 3 minggu berturut-turut. Jadi ini kategori yang kedua namanya mat far'i. Mat far'i ni okey. Dia kategori yang kedua sebenarnya. Mat far'i lebih kepada mat apa? Cabangan ataupun pecahan. Ingat tahu? Mat tu panjang je. Far'i tu cabangan ataupun pecahan. Puan-puan ingat tak? Satu ketika dulu ataupun 2-3 minggu sudah ada ustaz bagi tahu ciri-ciri mat far'i. Antaranya apa? Ciri mat far'i apa dia? Senyap. Tengok balik nota, selok lah apa yang patut dia selok. Tuan-puan, ciri yang pertama apa dia? Terdapat. Tuan-puan kenapalah senyap pula hari ni? Ya Allah, agak-agaknya tuan-puan mungkin dah lepas raya haji ni macam itulah suasananya. Allahu Akbar. Terdapat 13 hukuman. Betul? Terdapat 13 hukumat di dalam mat far'i. Jadi banyak tak hukumat di dalam mat far'i ni? Banyak. Start daripada mana? Ni, start lagi kita nak belajar ni. Start daripada mat asli pula. Mat lin. Sampailah habis mat yang kita nak belajar akan datang. Jadi, kalau puan-puan kira mat lin sampailah mat lazim, maka total jumlah hukumatnya adalah sebanyak berapa belas? 13 hukumat. Sebelum ni kita belajar mat asli je. Mat asli tak ada banyak. Mat asli satu aja je. Tak ada pecahan apa-apa pun. Tapi kalau mat far'i ada sebanyak 13 hukumat. Dan kita akan mulakan sekejap lagi dengan mat lin. Okey, ciri yang kedua. Boleh dibaca. Jumpa pun nota ustaz. Allahu Akbar. Boleh dibaca berapa? 2, 4, 5 atau 6 harakat. Ingat tak?
Nota ni Ustaz bagi sebelum ni 2-3 minggu sudah. Puan-puan rujuk balik. Dan saya nak ingatkan ya, belajar hukum mat ataupun apa saja hukum tajwid dengan saya lah, dengan Ustaz lain, wallahu a'lam, tuan-puan kena rajin menyalin. Kena rajin menyalin ataupun ambil gambar lah apa yang Ustaz tulis kat whiteboard. Sebab bukan semua perkara ada dalam buku, ada juga yang tak ada dalam buku Ustaz tulis kat whiteboard. Jadi, ciri yang kedua sebut, boleh dibaca 2 atau 4 atau 5 atau 6 harakat. Maknanya kita ada berapa pilihan? Ada 4 pilihan. Sama ada 2 harakat boleh, 4 boleh, 5 boleh, 6 harakat boleh. Berbeza dengan mat asli. Mat asli sebelum ni hanya boleh dibaca 2 harakat, tak boleh baca 4, 5, 6. Kalau tuan-puan degil juga baca 4, 5, 6, maka hukum bacaan kita makro. Tuan-puan ya, berhati-hati. Okey. Lagi ada ciri yang lain lagi tak? Tak ada, 2 ni je. Alhamdulillah. Tetapi kadang-kadang kita lupa tuan-puan. Yang 2 ni pun lupa, tak ingat. Macam tadi tuan-puan senyap, dia tak menjawab. Pasal tak jumpa jawapan lagi agaknya. Wallahu a'lam. Okey. Jadi hari ini, saya nak mulakan kuliah saya dengan mempelajari mat fara'i yang pertama. Okey. Jadi kalau ikutkan ni tadi, 13 hukum mat ni, sebenarnya 13 hukum mat ni tuan-puan, dia bermula daripada mat lin, sampailah kepada mat lazim nanti. Okey, supaya tuan-puan nampaklah. Jadi kalau dikira mat lin sampai mat lazim, dia ada sebanyak 13 hukum mat. Okey, tuan-puan, mari kita tengok mat yang kedua. Selepas mat asli, mat apa tu? Apalah mat iwad pula, la ilaha illallah. Lepas mat asli, mat apa? Mat lin, jangan salah muka surat. Ya Allah. Dulu ada pelajar salah muka surat. Tapi malangnya pelajar berkenaan dia mengadu dengan ustaz lepas habis kelas. Lepas ustaz baca surah wal asri, baru dia mengadu pada ustaz. Ustaz, minta maaf. Sebenarnya saya salah muka surat. Allahu Akbar. Jadi tuan-puan, itu sebabnya tuan-puan kena alert dah dengan kelas ustaz ni. Jangan tersalah muka surat. Ya Allah. Muka surat 44. Okey, sebut sama-sama. Mat lin. Apa makna mat? Apa nak lembutnya? Mat tu panjang. Bila pula masa jadi lembut, tuan-puan? Ya Allah. Terkejut Ustaz jawapan tu, tuan-puan. Mat itu panjang. Lin? Barulah lembut. Allahu Akbar. Minta maaf tersasul lah Ustaz. Ataupun tersalah tengok. Allahu Akbar. Jadi tuan-puan, sekali lagi diulang. Mat itu apa? Bacaan panjang ataupun panjang. Manakala lin? Lin itu lembut. Tuan-puan, kenapa dinamakan mat ini mat lin, mat lembut? Jawab. Tak apa, biar Ustaz jawab. Ustaz dah tahu dah, mesti puan-puan tak reti menjawabnya ataupun tak berapa tahu menjawab. Sebenarnya kata ulama, mat ini namanya mat lin sebab melibatkan penggunaan 2 huruf, iaitu waw mati, ya mati. Dalam Quran, dalam ilmu tajwid, setiap huruf waw yang nampak mati, ya yang nampak mati, secara automatik dia ada sifat yang dinamakan sifat lin. Maka oleh kerana 2 huruf ini digunakan dalam hukum mat lin, maka itu sebab namanya mat lin lah. Mat lin tu mat apa? Mat lembut. Tapi jangan sebut mat lembut lah tuan-puan, nanti terasa pula orang yang lembut di luar saja. Ya, sebenarnya kita sebut mat lin. Sedap. Bahasa Arab ni sedap tuan-puan. Ya, kalau bahasa Melayu mat lembut, tak berapa sedap bunyinya. Dia kena sebut mat lin. Okey. Tuan-puan, macam biasa dah. Setiap hukum mat yang kita belajar, mesti kita cerita dulu berapakah huruf mat yang diguna pakai. Okey, untuk mat lin berapa huruf matnya? 2. Apa dia? Okey Ji, ikut saya. Waw mati atau ya mati. Kena sebut mati Ji. Kalau Haji tak sebut mati, contohnya waw dengan ya, tak betul, tak tepat jawapan. Ya, apa yang saya belajar dulu, kata tok guru saya kena sebut waw mati atau ya mati. Maknanya huruf matnya berapa Ji? 2. Sekali lagi sebut. Waw mati, ya mati. Terima kasih. Matinya nampak tak? Nampak kat mana? Pada tulisan. Jangan jawab nampak di atas. Nampak memanglah mati tu mesti di atas, tak ada di bawah tuan-puan ya. Kadang-kadang anak murid saya ni salah jawab. Okey, tak apa. Tuan-puan, yang penting huruf mat lin hanya 2. Beza tak dengan mat asli hari tu? Mat asli hurufnya berapa? 3 alif waw ya. Tapi kalau mat lin 2 je. Waw mati, ya mati. Dan beza tak dengan mat asli? Kalau mat asli hurufnya 3 alif waw ya, matinya nampak tak nampak untuk mat asli dulu? Tak nampak. Tapi kalau mat lin, mesti nampak pada tulisan. Nampak ni? Bulat ni.
Oh ya, lupa pula nak tanya. Tanda mati tahu tak bentuk macam mana? Macam mana bentuk tanda mati? Macam C terbalik. Terima kasih. Maknanya tuan-puan, jangan main lukis saja tanda mati begini. Tu Ustaz, ni tanda mati. Bukan. Ini bukan tanda mati. Tanda mati kata ulama ibaratnya huruf C terbalik. Maknanya bentuknya bukan bulat penuh je. Hati-hati bila menyalin melukis tanda mati dalam Quran. Okey, tuan-puan, jadi sekali lagi diulang. Mat lin tadi, lin tu maknanya lembut dan huruf matnya berapa? 2, iaitu waw mati atau ya mati. Kemudian, berapakah nilai harakat yang dibenarkan untuk mat ini? 4 atau 6 harakat. Tulis terlebih dahulu ke atas ni, harakatnya boleh 2, boleh 4 ataupun 6 harakat. Mengikut kemampuan masing-masing. Kalau nafas tuan pendek, buatlah 2. Kalau panjang sikit, buat 4. Kalau berlagu-lagu, ada taranum, buat 6 harakat. Boleh, tak ada masalah. Jadi berapa harakatnya tadi? 2, 4 atau 6 harakat. Pilih salah satu harakat, ya. Okey, setakat ni okey tak? Alhamdulillah. Ustaz tak boleh mengajar cepat-cepat, Ustaz. Memang pun saya tak mengajar cepat-cepat. Tapi saya selalu ulang-ulang balik apa ayat yang saya ajar. Dan kalau tuan-puan minggu ni tak faham, insya-Allah minggu depan ada harapan ada sesi ulang siaran kepada apa yang saya ajar pada hari ini. Tapi apa pun, harap-harap minggu ni dapat memahami betul-betul tentang hukum maklin. Satu lagi perkara, maklin ini kata ulama, kalau puan-puan tengok baris yang statement yang ketiga Ustaz tu, situasi yang berlaku. Situasi berlakunya bila? Okey, kata ulama, untuk ingat, kalau tuan-puan tahan je nafas kan lama-lama, itu bukan wakaf. Dia kena putus nafas, baru dikira sebagai wakaf. Dan bila wakaf, apa yang berlaku lagi? Siapa tahu? Tak apa, biar Ustaz jawab. Bila wakaf, nanti huruf yang terakhir pada tulisan, pada kalimah itu, tuan-puan kena matikan dia. Huruf terakhir kena matikan dia. Barulah dikira sebagai wakaf. Okey, tak apa. Tuan-puan tak nampak contoh lagi, sekejap lagi saya bagi contoh. Okey. Apa pun kita teruskan kepada formula ataupun kaedah mengenalinya. Kaedah mengenali. Macam mana nak kenal maklin dalam Quran? Agak-agaknya ada berapa step? 1, 2. Okey, kita baca dulu dia punya formula dulu. Dia punya formula. Dalam satu kalimah, baca. Terdapat huruf mat, waw mati atau ya mati. Sebelumnya berbaris satu di atas. Dan selepasnya ada satu huruf sahaja. Ada pelajar yang faham-fahamlah, baguslah. Tapi ada pelajar yang tak boleh dengar ayat statement macam ni, Ustaz buat karangan macam ni, saya tak faham. Boleh tak Ustaz cerita step by step? Memang itu yang saya nak tunjuk ni dalam kelas kita ni. Okey, rupa-rupanya nak belajar hukum mat ni, setelah saya belajar banyak tempat dan sebagainya, pengalaman saya belajar Quran, rupa-rupanya nak faham hukum mat, kita kena buat step by step. Okey, kita mulakan step yang pertama. Okey, cara nak kenal, step yang pertama, kata ulama mesti sebut dalam satu kalimah. Sebut dalam satu kalimah. Terdapat waw mati atau ya mati. Itu step yang pertama. Jadi carilah dalam mana-mana perkataan dalam Quran tu, ada tak waw mati, ada tak ya mati. Salah satu lagi, ya, jangan dua-dua takkan mungkin kita jumpa. Salah satu waw mati atau ya mati. Okey, sekali lagi diulang. Step yang pertama, dalam satu kalimah terdapat huruf mat, waw mati atau ya mati. Dan kena ingat, tanda mati tu nampak ke tak nampak? Nampak di mana? Pada tulisannya. Terima kasih Ji. Alhamdulillah. Yang tu saya kena detailkan satu persatu supaya tuan-puan faham. Okey, ini step yang pertama, ya. Okey, step yang kedua. Step yang kedua, sebelum huruf mat terdapat baris satu di atas. Macam tak berapa ikut. Sekali lagi diulang. Step yang kedua ni, tengok ni. Sebelum huruf mat terdapat baris satu di atas. Kenal baris satu di atas? Kenal ini bentuknya baris satu di atas. Okey, cuba ulang balik ayat Ustaz tadi.
Step yang kedua, sebelum huruf mat terdapat baris satu di atas. Tapi ada pula pelajar bertanya, Ustaz, kat sini ni huruf apa? Maka jawablah begini, huruf tak kisah. Bila huruf tak kisah maknanya tak kisahlah apa saja huruf. Janji baris satu di atas. Setakat ni okey. Alhamdulillah. Saya doa minta setiap kali lepas sembahyang saya doa pada Allah. Ya Allah, Engkau berikanlah kepahaman yang terbaik kepada semua para pelajarku di saat mereka belajar Quran. Amin. Mudah-mudahan insya-Allah. Dah berapa step ni? 2. Okey, lagi. Step yang ketiga. Step yang ketiga. Okey, dengar betul-betul. Selepas huruf mat terdapat satu huruf yang dimatikan. Yang dimatikan. Okey. Tuan-puan, maknanya di sini poin penting adalah selepas huruf mat, waw mati, ya mati ni mesti ada berapa huruf? Mesti ada satu huruf. Tak boleh lebih je. Kalau lebih, maka secara automatik tak layak jadi mat lin. Ingat tahu, dia mesti ada berapa? Satu huruf. Huruf apa tu kat situ? Jawab sekali lagi. Ya, huruf tak kisah. Alhamdulillah. Dan tuan-puan, kalau lebih daripada satu huruf, maka secara automatik tak layak jadi mat lin. Dia hanya nak satu huruf. Macam mana nak tahu satu huruf? Lah, kiralah tuan-puan, kiralah. Lepas huruf waw mati, ya mati, ada berapa huruf? Ada satu. Maka kemungkinan layak jadi mat lin. Tapi ingat, ada step yang keempat. Ini step yang ketiga. Cuba ulang siaran step yang ketiga tadi. Selepas huruf mat, terdapat satu huruf yang dimatikan. Ingat tahu. Kenapa kita matikan huruf tu? Sebab kita nak wakaf. Ya. Dan step yang keempat, jangan lupa. Step yang terakhir, yang keempat. Kalimah itu disebut diwakafkan. Maka sempurnalah 4 step untuk jadi mat lin dalam Quran. Kalau tuan-puan ikut follow step ustaz ni, insya-Allah no problem. Tuan-puan bacalah apa saja ayat Quran, mesti boleh cam mat lin dalam bacaan kita, insya-Allah. Amin. Okey, tuan-puan, mari saya bagi contoh. Okey, contoh. Contoh kita bagi kepada 2 lah. Dekat sini waw mati, kat sini ya mati. Sebab huruf matnya kan 2. Waw mati atau ya mati kan. Jadi contohnya saya bagikan kepada 2 begini. Okey. Contoh yang pertama untuk waw mati. Contohnya perkataan. Okey, tengok ni. Kalau kita baca begini, ikut. Nauma. Ikut. Nauma. Ada ke tidak mat lin? Ada. Dengar sekali lagi kita baca. Nauma. Ada ke tak ada mat lin? Jawabnya tak ada. Sebab apa? Tuan-puan baca wasal. Tuan-puan tak wakaf. Betul tak? Itu sebab perkataan wasal dengan wakaf ni tuan-puan kena faham betul-betul. Okey. Sekali lagi dengar. Ustaz baca ikut. Nauma. Itu wasal ke wakaf? Wasal. Saya tak wakaf kan? Maka tuan-puan belum jadi mat lin pada kalimah ini. Melainkan kalau tuan-puan wakaf. Bila wakaf kalimah ini, tengok ni. Tuan-puan, huruf yang terakhir saat lagi kena matikan. Bila wakaf, bacalah begini. Naum. 2 harakat. Buat 4 harakat. Naum. Buat 6 harakat. Panjanglah sikit kan 6 harakat. Alhamdulillah. Puan-puan selesa buat berapa harakat? Atau pulang pada masing-masing. Tepuk dada tanya. Tanya iman. Jangan tanya selera tuan-puan. Tepuk dada. Tanya iman. Keyakinan kita nak membaca kalimah ini. Jadi ulama' bagi peluang kepada kita nak baca sama ada 2, 4 atau 6 harakat bergantung kepada kemampuan masing-masing. Anda katalah, Ustaz, saya mampu 2 harakat je Ustaz, nafas saya pendek, semput. Maka, naum. Ikut? Mat apa yang dibaca? Mat apa yang dibaca? Mat hampir-hampir tak jadi mat senyap tadi tuan-puan. Senyap tak menjawab. Ataupun mat tu tengah termenung, tengah berfikir, mat apa yang baca? Jawapannya yang tuan-puan baca tadi, mat lin. Mana Ustaz tahu mat lin? Dengar molek-molek. Cukup 4 syarat. Apakah 4 syarat itu? Okey, mula-mula Ustaz kata apa?
dalam satu kalimah. Ini namanya kalimah. Tahu tak kalimah tu apa? Perkataan. Perkataan tu apa? Tak apalah. Perkataan tu kalimah, kalimah tu perkataan. Sama je maknanya. Tuan-puan, sebenarnya kata ulama Quran, perkataan atau kalimah itu adalah gabungan beberapa huruf. Ulang suara, apa makna perkataan atau kalimah? Gabungan beberapa huruf. Contohnya ini. Nauma, berapa huruf? 3 huruf. Digabungkan jadi berapa perkataan? Satu perkataan ataupun satu kalimah. Ini namanya kalimah. Okey. Tadi Ustaz kata dalam satu kalimah ada apa? Waw mati atau ya mati. Nanti tak waw mati kat situ? Ada. Jelas-jelas nampak ni waw mati. Siapa tak nampak, maka puan-puan rabun lah tu. Tuan-puan tengok ni. Nampak waw mati kat sini. Okey. Betul tak step yang pertama? Okey. Step yang kedua. Bacakan. Sebelum huruf man. Ada apa? Baris satu di atas. Ada ke tidak kat situ? Ada. Okey. Good. Dah 2 step. Okey, lulus. Step yang ketiga. Baca. Terdapat satu huruf yang dimatikan. Betul tak? Lepas waw mati ni berapa huruf? 1 huruf. Apa yang kita buat pada mim ni? Kita nak matikan sat lagi. Dan tuan-puan, step yang keempat, kalimah itu diwakafkan. Bila wakaf, maka automatik huruf mim ni tak boleh baca ma lagi je. Huruf mim tu kena baca dengan mati. Jadi bacaannya begini. Naum. Ikut. 4 harakat. Naum. 6 harakat. Naum. Panjang ke pendek bacanya tu? Panjang ke pendek tadi? Lah termenung sekejap pula. Jawapannya panjanglah bacaannya. Sebab itu dinamakan maklin. Dan panjang yang kita baca tadi berapa harakat? 2 boleh, 4 boleh, 6 harakat pun boleh. Sila baca 3 harakat. Jangan dibuat. Kalau buat juga hukumnya makruh pada bacaan. Apa makna makruh? Buat tak dosa, tinggal dapat pahala. Boleh dikatakan tiap-tiap minggu Ustaz soalan yang sama. Jadi tuan-puan takkanlah tak ingat lagi kan? Okey, alhamdulillah. Jadi tuan-puan rasa okey tak? Faham ke tidak ni? Nauma ni layak jadi maklin sekiranya menempati berapa syarat? 4 syarat ataupun 4 step untuk jadi maklin seperti mana yang Ustaz nyatakan tadi. InsyaAllah kalau tuan pegang elok-elok 4 syarat ni, confirm kalimah tu layak jadi maklin. Okey. Dan kalau Ustaz tanya, apakah huruf mat yang diguna pakai di situ? Waw mati. Pandai. Tuan-puan, jangan pula sebut, Ustaz apakah huruf mat kat situ? Waw mati atau ya mati? Mana ada atau ya mati kat situ? Yang ada waw mati aja. Ya, sebab apa? Ustaz tulis di bawah tajuk waw mati. Okey. Bagaimana pula dengan ya mati? Okey, ya mati banyak juga dalam Quran. Paling senang tuan tengok ni kalimah yang biasa kita baca dalam surah Al-Quraisy. Okey. Ikut Ustaz baca Quraisyin. Quraisyin. Okey, adakah itu maklin? Tidak. Pasal apa? Tak cukup syarat lagi ji. Nak jadi maklin dia kena wakaf. Jadi tolong wakafkan. Berapa harakat? Mana? Tak nampak pun jari 2 harakat. Cuba tuan-puan tunjuk elok-elok depan Ustaz. 2 harakat silakan. Ingat, jangan tu yang panjang. Quraisy tu pula yang panjang. Bukan itu. Rai tu yang panjang. Tengok ni. Quraisy. Ingat. Kalau 4 harakat. Macam tak berapa kena bacaan. Tak apa, bagi Ustaz tunjukkan cara bacaan. Tengok ni. Quraisy. Lepas kira 4 harakat tadi baru bunyi sin. Dan sin itu mesti dibunyikan dengan cara begini. Tengok. Quraisy. Roy itu yang panjang. Quraisy. Ingat, bukan sin yang panjang. Roy itu yang panjang. Jadi jangan baca gini. Quraisy. Kenapa itu pula yang panjang? Ada yang berlaku begitu. Jadi tuan-puan kena dengar betul-betul Ustaz baca. Okey, cuba kita buat praktikal 6 harakat. Quraisy. Ikut.
terpulang pada masing-masing. Nak baca 2 boleh, 4 boleh, 6 harakat boleh. Bergantung kepada kemampuan masing-masing kita membacanya. Jadi tuan-puan, kalau anak cucu tanya, kenapa kalimah ni Quraisy, kenapa layak jadi maklin? Menepati 4 syarat. Okey, syarat yang pertama ataupun step yang pertama, dalam satu kalimah terdapat huruf mat. Betul? Apakah huruf mat yang diguna pakai? Ya mati. Pandai. Step yang kedua, sebelum huruf mat ada baris satu di atas. Betul? Sebelum huruf mat ni ya mati ada baris satu di atas. Betul. Step yang ketiga, lepas huruf mat terdapat satu huruf yang dimatikan. Okey. Berapa huruf di ujung ni? Satu huruf apa je? Shin. Apa yang kita buat pada dia? Matikan. Dan akhirnya kalimah itu diwakafkan, maka layak jadi maklin. Baca kalimah ini dengan maklin. Quraisyin. Quraisyin. Bacakan dengan maklin. Nampak? Belum balik rumah dah teragak-agak nak bacanya, tuan-puan. Kalau tuan-puan berada di rumah lagi lah tuan-puan. Syaitan, iblis semua menghasut kita, salah baca tuan-puan. Jadi tuan-puan kena betul-betul boleh baca di hadapan ustaz ni supaya balik rumah nanti tuan-puan yakin dengan bacaan dan betul bacaan kita. Akhirnya dapat pahala. Jadi kata ulama, perkataan Quraisy ni di hujung ni, Quraisyin ni adalah merupakan maklin jika kita wakafkan kalimah itu. Jadi tuan-puan, tapi ingat tahu, bila kita menyalin, tuan-puan jangan salin Quraisyin aja. Tak nak salin. Tak boleh. Kena salin Quraisy sekali. Ya, supaya dia menjadi satu perkataan yang lengkap. Okey. Tuan-puan, takkan 2 contoh aja. Banyak contoh dalam Quran. Banyak contoh-contoh lain. Antaranya di sini sempat Ustaz tengok ataupun saya kutip contoh ni daripada Al-Quran kita. Antaranya perkataan Fir'auna. Kalau tuan-puan selalu baca Quran, mesti akan jumpa kalimah ini. Okey. Ikut Ustaz terlebih dahulu. Fir'auna. Sebut. Adakah yang kita baca itu maklin? Tidak. Sebab tak cukup syarat. Sebab nak jadi maklin dia kena wakaf. Betul? Okey, kalau kita pandang mata kasar kita, kalimah ni layak jadi maklin. Tapi dengan syarat Ustaz, ni, kalimah itu diwakafkan. Jadi tolong, Fir'auna wakafkan dengan maklin. Dah tak tunjuk dah jari. Ya Allah. Tuan-puan nak baca berapa harakat? Okey, anda kata kita pukul rata kita buat 4 harakat. Boleh? Okey, sekali lagi diulang. Tapi dengan kiraan yang betul. Fir'auna. Jadikan dia maklin 4 harakat. Siapa sebut na? Tadi tu tak ada bunyi nana, tuan-puan. Ya Allah. Huruf nun di hujung ni kena matikanlah dia. Baru jadi maklin. Kalau tuan baca Fir'auna, sampai hari kiamat tak ada maklin kat situ tuan-puan. Ya. Dia kena wakafkan. Kena matikan bacaan. Sekali lagi diulang. Fir'auna. Wakafkan. Alhamdulillah. Berapa harakat tadi? Buktinya tuan-puan tunjuk 4 kiraan jari tadi kan. Jadi pada peringkat awal kita belajar ni kena rajin tunjuk jari tuan-puan. Percayalah. Nanti kalau perempuan dah expert, dah terror, dah pandai, tak payah tunjuk jari lah. Kita dah boleh agak dah 4 harakat macam mana ya. Tapi buat masa ni kena tunjuk harakatnya dengan jari. Okey. Jadi tuan-puan, apakah huruf mat yang diguna pakai di sini? Mati. Jadi tuan-puan bila salin kalimah ini gariskan dekat ujung. Bila gariskan kat ujung ni, maka layaklah kalimah itu disebut matlin. Tapi dengan syarat kita kena wakafkan. Kalau kita baca Fir'auna, tak jadi matlin. Jadi apa? Tak apalah, nanti saya bagi tahu kejap lagi ya. Kalau tak wakaf, kalau kita baca Fir'auna Ustaz jadi apa? Sekejap lagi saya bagi tahu. Okey, yang penting Fir'auna tadi kalau wakafkan jadi apa tadi? Fir'aun. Mat apa? Maklin. Muktamad, tetapkan iman. Minggu depan saya harap jawapannya sama macam minggu ini. Jangan tukar-tukar jawapan. Okey, next. Contoh yang lain pula pada huruf ya mati. Perkataan ni. Al-baiti. Ikut dulu. Adakah maklin pada bacaan? Tak ada. Sebab kita tak wakafkan. Tuan-puan, apa kata kita wakafkan kalimah ini? Al-baiti jadi? Yes. Apa yang tuan-puan baca tadi tanpa bantuan saya, itu namanya maklin. Di mana kita wakafkan kalimah ini. Dan menepati berapa syarat? 4 syarat untuk jadikan dia layak jadi maklin. Sekali lagi saya ulang ya. Al-baiti bila wakaf tengok.
Al-bait. Maka di hujung ini ataupun digariskan ini adalah namanya madlin. Sebab menepati 4 syarat yang Ustaz katakan tadi. Setakat ni okey tak? Alhamdulillah. Contoh madlin ni banyak tak dalam Quran? Banyak kalau kita rajin baca Quran. Tapi kalau baca Ustaz, satu hari saya baca 1 ayat je Ustaz. Jawab ni tak jumpa-jumpa. Mungkin 1 je kita jumpa maklin. Jadi tuan-puan nak cari maklin banyak dalam Quran. Tak ada cara mudah melainkan kena rajin baca Quran. Dan kena rajin buat ulang kaji ataupun latihan. Tak lama lagi Ustaz bagi latihan nanti. InsyaAllah. Okey, setakat ini sekali lagi saya ulang. Tuan-puan, saya baca 4 kalimah ini. Tuan-puan jadikan dia maklin boleh tak? Tapi nak baca berapa harakat? Katakanlah 4 harakat. Okey, ready? Nauma. Kenapa ada dulu ada kemudian? Sekali lagi ulang. Nauma. Ingat, yang bunyi madlin tu nau. Bukannya bukannya na. Naum. Ikut? Fir'auna, wakafkan madlin. Cukup. Quraisyin, jadikan madlin. Pandai. Al-baiti, jadikan madlin. Alhamdulillah. Seronok Ustaz dengar bacaannya. Harap-harap minggu depan dan sampai bila-bilalah bacaan maklin tu betul lah pada kalimah-kalimah ini. Tapi kena ingat tahu, maklin ada juga pada kalimah-kalimah yang lain. Okey, setakat ni ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey, tak apa. Tuan-puan, apa yang kita tunjukkan di sini, maybe tuan-puan nampak ada tanda wakaf di hujung ni. Maybe ada tanda wakaf. Jadi biasanya kalau ada tanda wakaf kat hujung ni, contohnya lah, ada tanda wakaf biasanya kita berhentikan. Okey. Tapi sebenarnya tuan-puan, kata ulama, maklin boleh berlaku. Okey, perhatian. Perhatian. Maklin boleh berlaku di tengah ayat. Di tengah ayat. Boleh? Contohnya kalau kita baca surah Al-Baqarah. Contohnya surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Puan-puan dah hafal surah Al-Baqarah? Belum? Takkan sikit tak hafal? 1 sampai 5 takkan tak hafal? Surah Al-Baqarah. Ya Allah, tuan-puan janganlah jawab belum. Dah berpuluh tahun Allah bagi kita nikmat hidup. Sebenarnya surah Al-Baqarah memanglah surah yang paling panjang dalam Quran. Tapi takkanlah ayat 1 sampai 10 tak hafal. Ataupun 1 sampai 5 kan? Okey, ayat pertama apa dia? Alif Lam Mim. Ayat yang kedua? Lagi? Hudan? Tak sangka anak murid saya hafiz dan hafizah rupanya. Alhamdulillah. Tapi untuk ayat itu je dulu Ustaz. Ayat lain coming soon insya-Allah. Mudah-mudahan. Saya doakan. Ingat, kata arwah tok guru saya, apa yang dituturkan oleh guru-guru kita, itu merupakan salah satu doa. Tuan-puan, makin banyak Ustaz sebut, makin ada harapan cerah tuan-puan jadi hafiz dan hafizah satu hari nanti. Walaupun tak dapat hafal satu Quran Ustaz, setidak-tidaknya surah lazim, ada 22 surah, 23 surah tu, saya dapat hafal Ustaz. Juzuk amma mampu kita hafal, insya-Allah. Jadi ayat yang kedua surah Al-Baqarah, saya tulis kat sini ya. Zalikal, kejap ya. Zalikal kitabula. Zalikal kitabula raiba. Okey, kejap. Tuan-puan, perasan tak? Selepas ayat la raiba ni, tuan-puan perasan tak dalam Quran ada titik 3? Betul tak? Tak percaya ataupun tak berapa yakin, balik rumah pergi selak. Quran, lepas kalimah la raiba ada titik 3. Kemudian baru kita nampak ayat fihi. Tetapi selepas fihi, nampak lagi titik 3. Betul? Lepas tu baru nampak ayat hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Lepas tu baru kita jumpa hujung sekalinya wakaf, bulatan berhias, ayat nombor 2. Okey. Tuan-puan, tengok tu saya tak salin sampai habis ayatnya, tapi tuan-puan boleh bayangkan ke tidak? Ayat
ayat 2 surah Al-Baqarah berbunyi begini. Tengok. Zalikal kitabu la raiba fi. Saya tahu dah. Selalu orang kita suka berhenti pada fi. Tapi kalau tuan-puan dengar qari'ah ataupun imam Masjidil Haram, ada juga yang berhenti pada la raiba. Ada. Ada yang berhenti la raiba. Jadi kalau dia berhenti la raiba, boleh ke tidak? Sebenarnya, titik 3 yang tuan-puan nampak ni adalah hukum wakaf yang tuan-puan belum belajar lagi dengan ustaz. Bila lagi nak belajar? InsyaAllah tahun depan, semester depan dalam bab wakaf tajuk tahap 3 nanti kita belajar. Tapi saya nak bagi tahu ni, kalau jumpa titik 3 bertindih pada 2 tempat, ulama mengatakan harus ataupun digalakkan berhenti salah satu. Dan untuk ayat ini, saya tahu tuan-puan suka berhenti pada fi. Betul? Sebenarnya boleh juga berhenti pada la raibah. Jadi, la raibah ni sebenarnya bukan hujung ayat. Ini di tengah ayat. Jadi, statement ustaz ni, madlin, ikut? Boleh berlaku di tengah ayat. Contohnya inilah surah Al-Baqarah ayat 2. Macam mana cara bacaannya? Tengok ni. Zalikal kitabu la raib. Ikut? Kitabu la raib. Raib. Apa nama matnya? Madlin. Tapi dulu ada pelajar salah jawab. Dia jawab apa? Mad qalqalah. Nah, bila pula ada mad qalqalah tuan? Allahu akbar. Kena pening juga ustaz mengajar Quran ni. Tuan-puan, tak pernah saya sebut mad qalqalah. Memanglah di hujung tadi ada bunyi qalqalah kan? Tapi qalqalah dengan hukum mad adalah hukum yang berbeza. Tahu? Jangan sebut mad qalqalah. Dulu ada pelajar sebut mad qalqalah. Allahu akbar. Jadi sekali lagi tuan, saya tandakan dekat sini tahu. Saya gariskan ni. Maknanya kalau kita berhenti kat tengah ayat ni, sebenarnya boleh jadi madlin. Tengok. Zalikal kitabu la raib. Ikut. Kitabu la raib. Oi, pandai. Mat apa tuan-puan baca tadi? Madlin. Dan kata ulama, bila kamu sudah berhenti di sini, kamu tak perlu ghostan. Sebaliknya kamu sambung terus pada ayat fihi. Fihi hudan lil muttaqin. Mungkin tuan-puan pernah baca begini, mungkin tak pernah. Saya tahu kebanyakan kita suka berhenti pada fi kan? Tapi kalau berhenti pada la raib, ulama kata boleh jadi madlin. Dan puan-puan sedar tak? La raibah tu tengah ayat ke hujung ayat? Tengah ayat, hujung ayat kat bawah ni. Hudan lil muttaqin tu hujung ayat tuan, ya? Okey, jadi tuan-puan faham ke tidak statement ustaz ni? Madlin boleh berlaku di tengah ayat. Contohnya surah apa? Al-Baqarah ayat 2. Alhamdulillah, mujur anak murid saya hafal surah ni ataupun ayat yang kedua surah ini. Alhamdulillah. Jadi tuan-puan salin tahu, dekat la raibah ni gariskan boleh jadi madlin jika diwakafkan. Maknanya tuan-puan boleh tambah nota kat sini madlin tapi dalam braket jika wakaf. Boleh? Dan hukum mewakafkan pada kalimah la raibah ni adalah harus. Harus, maknanya digalakkan. Tapi kalau tuan-puan tak semestinya kita kena wakaf kat situ. Kalau tuan-puan baca sambung, zalikal kitabu la raiba fih, maka la raiba tadi tidak jadilah dia madlin. Jadi yang menentukan jadi madlin tu siapa? Kita yang nak baca ayat tersebut, ya. Setakat ni okey ke? Dan sekejap lagi kita baca surah lazim ataupun minggu depan baca surah Al-Baqarah ataupun surah Al-Imran dan sebagainya. Tuan-puan akan jumpa situasi begini dalam bacaan Quran kita. Situasi macam ni biasanya berlaku pada ayat yang panjang-panjang. Surah yang panjang-panjang. Contoh surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah dan seumpamanya, ya. Jadi tuan-puan fahamkan salin apa yang Ustaz tulis di whiteboard, ya. Okey, setakat ni ada soalan nak tanya tak? Ya. Ya. Tak, saya kata tadi qalqalah kubra. Maksud saya bukan mad qalqalah. Tak ada dalam Quran nama mad qalqalah. Yang namanya mad apa tu? Madlin, bukan mad qalqalah. Yang tu saya cakap tadi, ya. Dan tuan-puan, sebenarnya kan kalau tuan-puan habis belajar hukum mad dengan ustaz, perkataan la raib ada banyak hukum yang kita boleh bincangkan. Yang pertama sudah tentu bunyi apa tadi?
Qalqalah. Apa nama qalqalahnya? Kubra. Bagus. Yang tu sebab dah belajar dulu. Sekarang ni, la raib diwakafkan jadi mat apa tadi? Mat lin. Tapi bukan namanya mat qalqalah. Ya. Qalqalah lain cerita. Mat lain cerita. Itulah kisahnya. Kemudian akan datang, ni dalam tajuk tahap 2, tuan-puan akan belajar hukum ra dengan ustaz. Nampak tak ada ra kat sini? Kat sini ada hukum ra pula. Namanya ra tebal ataupun ra tafkhim. Nanti belajarlah dengan ustaz. Ya, tapi sekarang ni tak payah jawab ra dulu. Tuan-puan perlu jawab mat saja. Mat apa namanya? Jika wakaf. Terima kasih. Salinlah. Tuan-puan, Allahu Akbar. Tak mampu salin, ambil gambar. Okey, satu lagi note ataupun peringatan perlu diingatkan kepada semua para pelajar. Tuan-puan berkenaan dengan mat lin ni tadi. Okey, ni poin yang kedua Ustaz. Perhatian, mat lin boleh berlaku di tengah ayat. Okey, yang ketiga ni Ustaz nak ambil perhatian. Jika wasal, maka disebut ya. Waw mati atau ya mati. Jika wasal, maka hanya disebut bacaan bersifat lin sahaja. Ini dia ceritanya. Tuan-puan, statement saya yang ketiga, cuba ikut. Waw mati atau ya mati. Jika wasal, maka hanya disebut bacaan bersifat lin sahaja. Faham ke tidak ayat ustaz ni? Okey, dengar molek-molek ya. Waw mati. Okey, waw mati dengan ya mati ni memang banyak berlambak dalam Quran. Ada kalanya kita wakaf, ada kalanya kita wasalkan. Kalau wakaf jadi mat apa tadi? Mat lin lah. Kalau wakaf mat lin. Nampak waw mati, ya mati cukup syarat, wakaf jadi mat lin. Tapi kalau kita tak nak wakaf, contohnya apa? Contohnya, perkataan ni tadilah semua. Perkataan ni tadi, contohnya saya tak nak wakaf. Ustaz, saya nak baca Nauma, Quraisyin, Fir'auna, Al-Baiti. Maka ulama kata, lebih kepada bacaan bersifat lin sahaja. Maksudnya bacaan yang bersifat lembut sahaja. Contoh. Okay, saya bagi contoh di sini ya. Contohnya perkataan alaihim ataupun alaikum ataupun alaina. Okey, tuan-puan, nampak tak dekat sini ada ya mati. Jadi tuan-puan, bila nampak ya mati begini, tuan-puan boleh tak katakan dia mat lin? Boleh tak katakan terus mat lin? Boleh? Tak boleh. Sebab apa? Tak menepati 4 syarat. Dan kalimah ini kalau dibaca, silakan. Mula-mula apa bacaannya? Alaihim. Yang dua? Alaikum. Yang ketiga? Alaina. Sebut? Tuan-puan pandai baca. Tuan-puan sedar tak? Ada ya mati kat situ, itu semuanya bukan mat lin. Dan kalau diwakafkan kalimah ni macam mana? Alaihim jadi entah apalah, biar Ustaz jawab. Alaihim kalau wakaf jadi alaihim jugalah. Dia tak ada jadi alaih. Tak ada tuan-puan. Ya, sekali lagi diulang. Alaihim wakaf. Maka tak jadi mat lin. Sebab apa Ji? Lepas huruf ya mati berapa huruf ni? 2 huruf. Jadi alaihim tadi namanya apa? Bacaan bersifat lin. Sebut. Tu Ustaz tak padam lagi. Ustaz tulis kat depan ni. Tuan-puan sebutlah ya mati ni bacaan bersifat lin. Sebab apa? Tak cukup syarat. Atas sebab selepas ya mati ni ada 2 huruf. Maka biasanya kalimah ni kita baca wasal kan? Alaihim. Contohnya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Contoh. Jadi alaihim ni banyak tak dalam Quran? Banyak. Dan tuan-puan kalau wakaf ataupun kalau berhenti alaihim,
maka tuan-puan tak boleh baca alaih dan tak boleh jadikan dia mad lin sampai bila-bila, atas sebab lepas huruf mad ada 2 huruf. Begitu juga dengan alaikum. Alaikum, wakafkan? Sama je. Maka jawapan kita apa ya mati tu? Bacaan bersifat lin. Ya Allah, tuan-puan, jawapan ada kat whiteboard. Begitu juga dengan alaina, wakafkan? Sama je. Maka ya mati tu namanya apa? Bacaan bersifat lin saja. Boleh ke jadi mat lin ji? Tak boleh. Pasal apa? Tuan-puan tengok-tengok betul-betul ya mati, lepas ya mati berapa huruf? 2 huruf. Ha mim, kaf mim, nun alif, 2 huruf. Maka automatik dia tak jadi mat lin. Jadi tuan-puan, nak jadikan mat lin pada mana-mana kalimah dalam Quran, kena perhatikan ada berapa huruf selepas waw mati ataupun ya mati pada dia. Setakat ni okey tak? Kalau tak okey, doa-doa lah okey akan datang. Minggu depan ada siaran ulangan insya-Allah. Mungkin minggu depan Ustaz bagi contoh lain pula. Ya, tapi tuan-puan kalau rajin baca Quran, tuan-puan kalau rasa tak pasti betul ke tidak mat lin, ambil gambar tanya kat Ustaz. Ya, nanti saya jawabkan insya-Allah. Tuan-puan tengok contoh dalam buku taji Ustaz. Perkataan sebelah kanan Quraisyin. Wakafkan? Dah tak tahu dah berapa harakat. Sekali lagi cuba buat 4 harakat betul-betul. Quraisyin. Wakafkan? Quraish. Was-sayfi. Wakafkan? Al-baiti. Wakafkan? Oi, pandai. Sedar tak? 3 kalimah tadi huruf matnya apa? Ya mati. Jangan sebut ya saja. Ya mati. Itulah huruf matnya. Okey, next. Sebelah kiri. Min khawfin. Wakafkan? Khawf. Naumun. Wakafkan? Naum. Al-mauti. Wakafkan? Sedar ke tidak? Ketiga-tiga kalimah tadi huruf matnya apa? Waw mati. Terima kasih. Dan tuan-puan, semua kalimah contoh yang dalam buku tajuk Ustaz ni, semua contoh kalimah yang kita wakafkan kan? Tapi kena ingat tuan-puan, kalau sekiranya kalimah ini berada di tengah ayat, contohnya ayat surah Al-Baqarah ayat 2 pun boleh juga kita jadikan dia sebagai maklin dengan sebab kita mewakafkan bacaan. Okey, setakat ni ada soalan nak tanya? Okey, akhirnya sebagai penutup cerita Ustaz hari ini, kalau mat asli, ingat surah Fatihah kan? Kalau mat lin, ingat surah apa? Apa Al-Baqarah, panjangnya surah Al-Baqarah. Puan suka sangat baca surah Al-Baqarah. Sebenarnya kata ulama, ingat mat lin, ingat surah Al-Quraisy. Surah apa? Kita kaitkanlah dengan surah lazim tuan-puan. Puan-puan dah hafal ke tidak surah Al-Quraisy? Dah hafal ke tidak ni? Dah, okey. Kejap lagi sambung ayat Ustaz tau. Okey, jadi tulis kat sini. Perhatian. Ingat tau. Rupa-rupanya tuan-puan, berdasarkan pengalaman saya mengajar Quran, kita ni akan senang ingat kalau saya kaitkan mat tersebut dengan surah-surah tertentu. Contohnya minggu sudah lah. Ingat mat asli, ingat surah Fatihah 12 tempat. Ingat surah Al-Quraisy, ingat mat lin. Alhamdulillah. Dalam surah Al-Quraisy ada berapalah mat lin? Okey, mari sambung ayat Ustaz. Li'ilafiqu. Satu. Maknanya perkataan Quraisy. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Sekali lagi ulang ya. Li'ilafi Quraish. Ilafihim rihlatash shita'i فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Ni ejaannya. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ
Bab menyambung memang pandai tuan-puan, alhamdulillah. Tapi ustaz yang jenuh menyalin ni, tengok tak apa. Yang penting tuan-puan faham. Tengok ni. Kebetulan semua kalimah yang kita baca di hujung ayat ni adalah maklin. Jadi sekali lagi saya ulang di sini, ingat maklin, ingat surah Al-Quraisy. Ada berapa contoh? Ada 4 contoh. Sekali lagi saya ulang ya. Dan apa yang saya salin di whiteboard ni adalah ambil daripada hujung ayat dalam surah Al-Quraisy. Dan kebetulan surah Al-Quraisy ni memanglah ayatnya ada 4 saja. Jadi tuan-puan, dengar molek-molek. Li'ilafi Quraish ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ingat surah Al-Quraisy, ingat apa tadi? Maklin. Ada berapa? Harap-harapnya minggu depan puan-puan ingat begitulah 4 ya. Jangan minggu depan 3 pula. Minggu depan 4 sampai bila-bila 4 lah. Seperti mana contoh yang ustaz tunjukkan di whiteboard. Jadi tuan-puan nampak belajar Quran ni kalau kena gayanya ataupun tahu teknik kaedah nak mengenal hukum tajwid dan kita kaitkan dengan surah-surah ayat tertentu, maka tuan-puan sebenarnya mudah bagi kita insya-Allah ya. Tapi segala-galanya bergantung kepada usaha masing-masing juga. Kadang-kadang kita dikata mudah tapi malas pula datang ke kelas. Ada juga ada pelajar yang dia kata alah senang ustaz kacang aja tapi kedatangan tak rajin sangat. Jawabnya sikit jelah ilmu yang kita dapat. Jadi tuan-puan kena istiqamah datang kuliah ustaz. Tuan-puan tahu tak selain pada surah Al-Quraisy, surah mana, ayat Quran mana yang ada maklin? Tak apalah, biar ustaz jawab. Jawapannya ayat kursi. Tuan-puan hafal tak ayat kursi? Ada maklin kat situ tahu. Okey, cuba sambung ayat ustaz. Bab-bab menyambung ni tuan-puan pandai kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Itu bukan maklin, itu mat tak belajar lagi. La ta'khudhuhu sinatun wala. Yes, itulah maklin dalam ayat apa tadi Ustaz baca? Ayat kursi. Ayat kursi berapa ayat je? 9. Bila pula jadi 9 ayat? Ya Allah, ayat kursi 1 je ayat, mana pula 9? 9 tu maybe tuan-puan 9 kali, 8 kali, 7 kali berhenti. Bukan bermakna dia 9 ayat, 7 ayat, 8 ayat. Dia hanya ada 1 ayat. Ayat kursi ni sebenarnya, dia bukan disebut sebagai surah kursi. Surah kursi tak ada. Ayat kursi itu berada dalam surah Al-Baqarah. Ayat 255. Betul? Dia jumlahnya, kalau orang tanya berapa ayat? 1 je ayatnya. Cuma ayatnya panjang. Jadi bila panjang, kita berhentilah pendek-pendek kan? Jadi bila kita berhenti yang kali kedua tu, la ta'khudhuhu sinatun wala. Itu namanya mat. Jadi, tak semestinya surah Al-Quraisy. Ingat ayat kursi juga ada maklin. Cuma ayat kursi tak banyak lah. Maklin 1 tu je lah yang ada ya. Tapi kalau surah Al-Quraisy ada berapa? Ada 4. Boleh ingat ke ni? InsyaAllah. Selagi kami berkuliah dengan ustaz lah. Kalau puan-puan tak kuliah dengan ustaz lagi, wallahualam boleh ingat ke tidak. Tapi kita doakanlah mudah-mudahan dengan rakaman yang kita buat pada hari ini, sampai bila-bila tuan-puan boleh dengar. Boleh ulang banyak kali ya dekat YouTube ya. Tuan-puan boleh ulang dengar banyak kali dan boleh share. Boleh hebahkan kuliah ustaz ni kepada orang lain di luar sana. Mana tahu dengan sebab kita menghebahkan kuliah ustaz ni, rakaman kita ni, mana tahu ada hamba Allah di luar sana yang terbuka hati diberikan hidayah untuk belajar Quran. Maka pahalanya dapat pada tuan-puan juga. Ya Allah. Tuan-puan, tapi bukan senang kan? Nak ajak orang lain datang kuliah kan? Terutamanya ahli keluarga kita sendiri. Ya Allah, lihat ni ustaz. Ustaz tak tahu suami saya degil ustaz. 10 tahun saya ajak. Tak pernah datang. Dia hantar saya kat luar je ustaz. Dia tak datang masuk ke sini. Tapi kita berdoa lah tuan-puan. Ya Allah, mudah-mudahan suami puan-puan, isteri kita, tuan-tuan sekalian dapatlah belajar Quran sama-sama dengan kita. Sebab apa? Mentelamat hidup kita nanti di hari kiamat adalah kita nak masuk syurga sama-sama kan? Bila masuk syurga sama-sama, ibadah tu biarlah sama-sama kita buat semasa hidup di muka bumi Allah ini. Dan tahniahlah kepada tuan-puan yang sudah pun hadir belajar Quran. Tak semesti dengan saya, maybe dengan ustaz-ustaz lain ya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi habislah cerita maklin kita hari ini dan saya tak berani nak anjak kepada mat yang berikutnya. Sebab apa? Banyak lagi cerita mat-mat tu. Tuan ambil maklin dulu. Sekali lagi diulang last sekali soalan ustaz sebelum kita baca Quran.
Ingat maklin, ingat surah apa? Al-Quraisy. Ada berapa? 4. Ataupun ayat apa tadi? Kursi, ada 1 maklin, ya. Jadi tuan-puan, bukankah ayat kursi tiap hari kita baca kan? Jadi tuan-puan pastikan ada maklin dalam bacaan. Ataupun satu lagi, last, baru saya teringat. Puan-puan dengar tak pagi-pagi subuh, azan subuh? Pun ada maklin. As-salatu khairum minan naum. Naum tu namanya apa? Maklin yang dibacakan, dilapaskan oleh Bilal, muazzin, ya. Kadang-kadang dengar, kadang-kadang rumah saya jauh, ustaz, contohnya rumah saya jauh dengan masjid dan surau, mungkin dengar, mungkin tak apa dengar. Macam rumah saya dekat dengan masjid, alhamdulillah dengarlah Tok Imam, Tok Bilal azan. Tapi kan dalam bab azan ni, okey, saya nak kongsi cerita pengalaman saya dah. Saya dulu memang belajar betul-betul dalam bab azan, dan saya memang alhamdulillah adalah sedikit sebanyak ilmu tentang azan ni. Naum tu tuan-puan memang betul maklin. Cuma dalam azan, siapa yang azan lah orang lelaki, ya, orang azan di rumah ke di masjid di surau ke, jangan terlampau panjang. Nanti akan menyebabkan jemaah bukan bangun, jemaah akan tidur. Sebab apa? As-salatu khairum minan naum, maknanya solat itu lebih baik daripada tidur. Tiba-tiba as-salatu khairum minan naum. Mendayu-dayu naum tuan-puan. Gamaknya jemaah tarik selimut, tidur lah. Ya Allah, itu sebab nak jadi Bilal kena faham makna. Apa yang diucapkan, diungkapkan tu kena faham. Jangan duk jadi Bilal aja tapi tak tahu apa makna as-salatu khairum minan naum. Itu sebab kalau tuan-puan tengok azan Mekah, azan Madinah ataupun mana-mana tempat di negara kita, Bilal yang faham tentang makna azan itu, dia akan memendekkan naum. As-salat itu lebih panjang daripada naum. Sebab diutamakan solat lebih utama daripada tidur. Yang kita ni Bilal terjun contohnya, syok dengan lagu pula. Ada kadang Tok Bilal dia suka satu lagu je. Daripada subuh sampai ke isyak, lagu Jiharkah je. Tahu lagu Jiharkah? Lagu takbir raya. Tuan-puan cuba bayangkan kalau subuh-subuh orang jemaah dengar lagu takbir raya tuan-puan, jemaah akan rasa sayu dan akan terus tidur. Dia tak akan bangun tuan-puan. Itu sebab rupa-rupanya pengalaman saya lah belajar azan ni. Kita azan ni sebenarnya ikut waktu apa yang kita nak azan. Dan ikut kesesuaian lagu. Lagu Jiharkah, tuan-puan tidak boleh bawa untuk azan subuh. Nanti akan menyebabkan makmum tak bangun subuh. Pasal apa? Lagu tu lagu sedih. Takbir raya, cuba bayangkan takbir raya. Sedih tak sedih kita dengar? Sayu kan? Jadi lagu tu tak boleh dibawakan untuk azan subuh. Azan lagu Jiharkah tadi hanya sesuai dibawakan pada solat maghrib, solat isyak. Akan menyentuh hati para pendengar untuk datang ke masjid ataupun surau. Ustaz tunjuklah sikit macam mana azan Jiharkah. Okey, antaranya begini. Tuan-puan mungkin selalu dengar dekat TV9. TV9 selalu waktu maghrib, waktu isyak. Itu lagu Jiharkah tu. As-salatu khairum. Sekejap ya, saya ingat-ingat lupa lagunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Itu lagu Jiharkah. Puan-puan perasan tak? Dekat azan, maghrib, isyak, dekat TV9. Selalu kan? Itu Jiharkah tu. Saya minta maaf lah suara saya tak apa elok hari ni. Saya pun dah lama tinggalkan azan. Tapi itulah antara rutin harian saya dulu masa kerja jadi Bilal. Saya Bilal masjid dulu ya. Tapi sekarang dah pencen dah. Jadi tuan-puan, jadi nak azan rupa-rupanya kena tengok kesesuaian. Waktu apa yang kita azan dan tak boleh main hentam aja lagu. Ustaz saya nak lagu Jiharkah pada solat subuh. Jawabnya jemaah tak bangun. Tidur lah. Pasal apa? Syahdu mendengarlah azan tadi. Lagunya lagu sedih. Jadi tuan-puan tak apa. Siapa yang berminat dengan azan, tuan-puan ajarlah anak cucu tuan-puan. Cari ustaz-ustaz yang boleh mengajar ya. Naum, yes, pendek tu jangan kurang pada 2 lah. Paling sikit 2 harakat. As-salatu khairum minan naum. 2 harakat boleh? Tak ada masalah. Pendek sangat? Pendek sangat kena perbetulkan. Paling kurang 2. Kalau naum saja tak ada harakat, salah pada bacaan. Dia kena naum paling kurang 2
Dua. Dan tolong tanya dengan Tok Bilal tu. Tok Bilal, Ustaz, naung tu mat apa? Mesti dia jawab mat lin. Kalau dia kata, tak ada mat. Maka Tok Bilal tadi kena belajar lagi. Rupa-rupanya nak azan kena belajar tajwid. Saya belajar tajwid tuan-puan. Allahu Akbar. Adah, kembali kepada surah kita, surah lazim. Hari ini kita nak baca satu surah namanya surah At-Tin. Betul? Hari ini baca surah lazim kan? Surah yang ketiga. Tak silap Ustaz lah. Jadi hari ini kita baca Quran jilid yang ke-10. Betul ke surah At-Tin? Okey, ready? Hari ini kita baca satu surah saja, surah At-Tin. Dan oleh kerana baru-baru ini, tuan-puan buat latihan. Puan-puan buat latihan di mana mencari mat asli dalam surah At-Tin. Maka saya nak tunjukkan ya, secara langsung kepada tuan-puan, di manakah kalimah yang ada mat asli. Tolong tandakan tempat-tempat yang saya sebut ini ya. Okey, ready? Surah At-Tin, muka surat berapa ni? 188. Quran juzuk jilid yang ke-10 ya, warna hijau ni. Okey, ready? Ikut Ustaz baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين InsyaAllah saya yakin tuan-puan fasih membaca surah ini. Walau bagaimanapun dalam bacaan kita tadi ada ketidakmaklin. Mari kita baca sekali lagi. Kali yang kedua kita perhatikan hukum tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Mari saya tunjukkan mat asli yang pertama pada kalimah wat-tini. Sebut. Dekat T tu nampak tak dua harakat? Itu namanya mat asli. Tapi saya yakin tadi kebanyakan yang hantar kat Ustaz semuanya betul belaka jawapannya ya. Tapi perkataan waz-zaitun ikut tak layak jadi mat asli. Pasal apa? Dekat tun tu lepas huruf mat waw ada satu huruf lain yang kita matikan. Betul? Maka tak layak jadi mat asli. Ini namanya mat belum belajar lagi. Habis cerita. Ya?
Bagaimana dengan ya mati? Ada tak ya mati? Tak ada. Ya mati. Adalah, sebut. Wazaitun. Bukankah ada ya mati kat situ kan? Tuan-puan nampak tak? Ya mati ya? Okey. Adakah ini layak jadi maklin? Kenapa tak layak? Tak cukup syahadat ataupun lepas huruf mat waw mati, ya mati ada 3 huruf. Apakah 3 huruf itu sebut? Ta, waw, nun. Terima kasih. Maka secara automatik tak layak jadi maklin. Ingat, jadi apakah nama bacaan ya mati tadi? Kata ulama, ya mati itu disebut sebagai bacaan bersifat lin. Sebut. Maknanya tuan-puan nak baca panjang ke pendek? Zai tadi. Pendek, tak boleh panjang, tak boleh. Wattini wazzaitun. Tak boleh tuan-puan. Pasal apa? Tak layak jadi mat. Ya? Jadi apakah nama sebutan yang kita sebut pada ya mati tadi? Bacaan bersifat lin sahaja. Terima kasih. Sambung. Wa quri sinin. Ada berapa mat asli? Ada 2. Yang pertama dekat fu. Nampak tak fu? Yang ketiga, yang keduanya, yang pertama pada fu, yang keduanya pada si. Tetapi tidak pada nin. Tadi ada pelajar yang bagi contoh si, nin. Tuan-puan, yang betul pada si saja. Nin bukan mat asli. Nin itu namanya mat akan datang. Belum belajar lagi, ya Allah. Jadi mat asli ada berapa, Ji? Ada 2 sahaja. Sambung. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. Siapa boleh bagi tahu Ustaz berapa mat asli kat situ? 1 aja. Kat mana? Waha. Za bukan. Sebab tuan tak baca za, tuan baca zal. Betul tak? Maka yang jadi mat asli hanya pada waha saja. Habis tu Ustaz, kami nak salin macam mana ni Ustaz? Nak salin ha saja ke? Tak boleh. Tuan-puan kena salin wahadha. Sebut. Gariskan pada ha. Maka itulah mat asli. Ulang suara. Wahadhal baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لفي أحسن تقويم. Sekejap. Dekat fi tu tuan-puan tahu tak? Kena baca lebih daripada 2 harakat. Maksudnya kena baca 4-5. Tuan-puan baca 4 ke 5. Entahlah Ustaz, tak kira pula berapa harakat tadi Ustaz. Kalau dia bagi pilihan 4 ke 5. 4 harakat. Tengok ni. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Berapakah mat asli? 1 aja. Ikut Ustaz. Insana. Itu aja mat asli pada ayat tadi. Walaupun panjang ayatnya, tapi mat asli 1 aja. Yang lain semua mat-mat yang kita belum belajar. Sambung. Thumma radadnahu asfala safilin. Mat asli mesti ada 2. Kat mana? Thumma radadnahu. Sebut radadnahu. Sebut. 1. Nampak tak dekat na tu? Itu 1. Yang kedua, safilin. Sebut. Dekat mana? Sa. Itu sahaja mat asli. Setakat ni okey? Bandingkan jawapan tuan-puan betul ke tak betul. Kalau ada yang tak kena, tolong diperbetulkan. Sambung.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Okey, ayatnya panjang. Sudah tentu mad asli pun banyak jugalah. Okey, antara mad asli dalam surah ayat ini, yang pertama sebut allazina. Zi itu mad asli, confirm. Next, yang kedua amanu. Hati-hati. Amanu yang mana mad asli? A ke manu? Manu, pandai. Nu tu je mad asli je. A tu mad apa? Mat belum belajar lagi. Pasal apa dia gunakan hamzah. Pandai puan-puan ya. Jadi kalau nampak pelik-pelik sikit tu ataupun tak berapa confident kita nak jawab tu, tuan-puan tak usah jawab ataupun tak usah pilihlah kalimah tersebut ya. Jadi sekali lagi diulang, amanu. Nu itulah mat asli. Sambung as-salihati. Sa dengan lihati ada dua mat asli kat situ. Jumpa? Jumpa ya? Alhamdulillah. Seterusnya ayat lain, falahum ajrun ghairu mamnun, langsung tak ada mad asli. Sambung. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ada berapa mad asli kita? Satu aja. Kat mana? Fama. Pandai. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Pastikan ada dua mad asli. Yang pertama, nama Allah. Ingat tahu? Ustaz dah khabar belum? Nama Allah kalau wasal jadi mad apa? Mad senyap pula dah. Mad asli. Kan nama Allah tadi wasal je. Alaihissallahu. Betul? Sebut baca. Alaihissallahu. Betul? Itulah namanya mad asli pada nama Allah. Lagi satu. Al-Hakimin. Sebut. Ada satu mad asli pada Al-Ha. Jadi tuan-puan, setakat ni nampak tak mad asli? Nampak? Mudah-mudahan nampak jugalah bila baca surah lain. Jangan surah ni je nampak mat asli. Surah lain pun nampak juga mat asli. Okey, last sekali. Sebelum kita bersurai, mari kita baca sekali lagi surah At-Tin dengan terjemahannya sekali. Okey. Alhamdulillah dapat juga baca satu surah hari ni ya, surah At-Tin. Jadi minggu depan tuan-puan kembali kepada surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah jilid yang keberapa? Kita masih lagi baca jilid yang pertama kan? Surah Al-Baqarah. Minggu depan bawa Quran jilid 1 tau. Dan minggu depan ada harapan saya ulang balik cerita Mak Lin tadi. Mungkin Ustaz bagi contoh lain pula minggu hadapan ya, insya-Allah. Dan kalau ada masa pula minggu depan kita sambung mak-mak yang lain pula, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Siapa yang tak hantar buku latihan tadi tolong hantar dulu kat Ustaz. Lepas tu minggu depan nanti saya bagi latihan yang baru ya, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Diakhiri dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.